Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, hari ini kita akan menziarah sebuah keluarga yang diuji lah. Okay? Mereka tinggal di kampung Bukit Minyak. Jom guys. Assalamualaikum. Salam. Ini rumah Suhaida ke? Ya saya. Alhamdulillah. Saya Ben, kami datang nak ziarah lah. Okey boleh. Jemput masuk. Okey baik, terima kasih. Abang nama apa bang? Manam. Manam nama saya Ben. Ya. Sebenarnya saya ada komunikasi dengan anak perempuan Ya. abang, nama dia Suhaida kan. Ya. Kita tujuan nak datang sini untuk berziarah lah. Ya. Sebab saya dapat mesej daripada kawan saya yang abang Manam dan keluarga amat memerlukan lah. Ya. Jadi sekarang umur berapa abang? Dah 67. 67 Dan tadi saya pun baru dapat tahu berita bahawasanya isteri sekarang ada di hospital Bukit Menajam. Ya. Kerana dia jatuh dan Ya. tulang retak. Tulang punggung. Jadi bila dia akan keluar daripada hospital? Tak tahu lagi Tak tahu sebab lagi, doktor cakap nak tunggu sampai tuan tu sambung dulu. Mhm. After sambung and then akan continue dengan fisio. Lepas tu baru boleh keluar. Kira nanti Suhaida kena ulang alik lah. Jaga ayah, jaga mak. Ya. Allahuakbar. Sebab malam saya jaga mak kat hospital. Hospital. Dan ayah satu orang. Ya. Sebab nanti dalam sahur lebih kurang pukul 2-3 saya beli makanan kat luar and then saya balik rumah. So before saya pergi hospital, saya uruskan kat rumah dulu. Ini satu perjuangan yang sangat sangat mulia. Sebab kita sebagai anak ada tanggungjawab kan. Bukan semua orang akan nampak benda macam tu kan. Tapi saya memang tabik sama Suhaida kerana pengorbanan yang sangat besar. Di samping ada kerja sendiri, jaga ayah dengan keadaan macam tu, tiba-tiba Allah uji mak pula masuk hospital kan. Kena ulang alik pergi sana pergi sini. Iron woman. Semoga Allah membalas dengan kebaikan di bulan yang mulia inilah kan. Sebab bulan ini, bulan Ramadan, Allah sangat-sangat pemurah, sangat-sangat penyayang, sangat-sangat rahmah, akan bagi balasan dengan berganda-ganda lah. Alhamdulillah. Okay, Suhaida mungkin boleh bagi tahu kepada kami dan juga penonton-penonton di sosial media, apakah keperluan yang diperlukan? So far rasanya pampers sajalah sebab yang lain saya still boleh cover. Saya boleh cover. Alhamdulillah. Sebab kan pampers dia pakai hari-hari and then untuk both pun pakai. Maksudnya ibu dan ayah pakai Ya, sebab untuk kalau ayah, kalau dia pergi dialisis, baru dia akan pakai lah. Ataupun macam pergi appointment doktor baru dia pakai. Kat rumah dia takkan pakai. Tapi kalau mak memang macam fully dia pakai siang malam. Sebab dia pun dah tak ingat dah semua. So dia dah tak ingat. Lepas tu dia pun dah tak boleh cakap. So macam kadang-kadang bila kita tak pakai pampers dia akan lupa and then dia boleh kencing je. I see. So dia memang siang malam pakai. Then okay, mungkin boleh ceritakan lebih detail ayah sakit apa, ibu sakit apa? Untuk ayah awal tahun lepas dia kena diabetes lah, so dia kena potong kaki. And then at the same time dia kena buat dialysis. So macam every 3 hari untuk seminggu kita kena pergi pusat dialysis lah. And then untuk mak sekarang sebab dia dah macam doktor cakap dia dah mula ada simptom nyanyuk selepas dia kena stroke. Tapi actually stroke tu cuma macam minor stroke, dia kena bahagian mulut saja. And then tapi after recovery pun dia punya pertuturan pun dah tak okey. And then dia dah mula start lupa, dia tak boleh bercakap. And then sekarang ni macam last Jumaat lepas dia jatuh toilet. Lepas tu dia kena retak patah tulang punggung dia patah. So sekarang ni dia kena admit lah. Okay Suhaida. Jadi apakah perancang Suhaida di masa yang akan datang? Perancangan. Harapan perancangan. Okay. So far sebab sekarang pun quite struggle jugalah sebab nak uruskan dua-dua. So saya punya harapan semoga macam condition mak saya akan cepat recover. Sebab actually doktor macam rasa yang dia akan sebab umur dia dah tua and then dia punya condition punya history punya penyakit pun macam quite tough also.
So doktor cakap maybe untuk dia sembuh memang makan masa lah. So saya harap actually dalam proses recovery ni akan lebih fast. And then saya boleh, so at the same time saya boleh jaga both lah kalau mak pun dah macam boleh balik sini kan, and then lebih senang. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Abang Manap, apakah harapan Abang Manap ke depan? Saya berharap penyakit saya cantik elok balik, dapat meringankan beban anak saya. Faham? Itulah harapan saya. Semoga Allah bagi kesembuhan dengan cepat. Jangan putus asa dah, bang. Anak tak putus asa, abang kena lagi kuat, kan? Boleh ya? InsyaAllah. Okey, Suhaida, sebenarnya ada syarikat yang bermurah hati. Mereka ada bagi sumbangan, okey, RM500 tunai, dan juga itu pampers 1 buni untuk kegunaan mak dan ayah lah. Serta juga mereka juga sponsor untuk kita juara untuk buka puasa bersama, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okey. Okey, Bang Manap, alhamdulillah ini rezeki, pampers dan juga wang tunai RM500. Semoga dapat meringankan beban. Ya, terima kasih banyak-banyak semua. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Rezeki di bulan yang mulia ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kita pun telah selesai menziarah Abang Manap dan juga anak perempuannya Syuhaida. Cuma ibunya kita tak dapat berjumpa kerana telah masuk dalam ward hospital Bukit Tajam. Jadi kita pun telah menyampaikan sumbangan tunai sebanyak RM500 pampers dan kita dapat membuka puasa bersama dengan mereka. Semoga kita doakan pada mereka agar Allah mempermudahkan segala urusannya, dan harap anda semua boleh membantu dengan sharekan video ini, insya-Allah.